Hai semua dan selamat datang ke perkongsian kita kali ini. Okey, bila kita sembang je pasal negeri Kelantan, mesti dalam kepala terus terbayang nasi kerabu yang padu, wah bulan yang cantik dan budaya tempatan yang memang sangat meriah kan? Tapi di sebalik keindahan negeri Cik Siti Wan Kembang ni, ada rahsia-rahsia gelap yang tersimpan rapi. Hari ini kita nak terus ke satu sisi lain negeri ini. Ya, kita akan pergi ke lokasi-lokasi tersembunyi pelancongan seram yang confirm akan buat bulu roma anda beremang. Berdasarkan kompilasi artikel dan kisah tular dari orang tempatan sendiri, kita akan bongkarkan misteri yang mungkin anda tak pernah dengar sebelum ni. Okey, jom kita selami benda ni. Pernah tak anda drive merentasi jalan-jalan sunyi di Kelantan waktu tengah malam? Cuba bayangkan, anda memandu dalam gelap gelita, hanya berpandukan lampu kereta. Kiri kanan pula hutan tebal, lepas tu tiba-tiba kabus mula turun perlahan-lahan. Dalam keadaan macam tu, pernah tak terfikir, adakah apa yang anda nampak di tepi jalan tu betul-betul realiti atau sekadar ilusi mata je? Kita mulakan dengan bahagian pertama, misteri lebuh raya dan infrastruktur. Daripada sumber yang kita kumpul, ada satu ilusi ngeri ni pasal stesen minyak Caltex Salo dan sebuah gerai sate misteri. Dikatakan, pemandu yang lalu waktu malam selalu nampak stesen minyak ni terang benderang, beroperasi macam biasa. Gerai sate sebelah tu pula penuh dengan pelanggan tengah syok makan. Tapi kan, realiti waktu siang dia amat menakutkan. Kalau anda pergi waktu siang, stesen minyak tu sebenarnya dah lama muflis dan terbengkalai. Dan gerai sate tu, ia semua sebuah pondok usang yang ditinggalkan, betul-betul berhadapan dengan tanah perkuburan. Mari saya kongsikan satu kisah untuk buktikan betapa seramnya realiti ni. Ada seorang pemuda, dia tengah drive ke Kota Baru dalam pukul 2 pagi. Dia nampak gerai sate tu terang dan sibuk, jadi dia pun singgah. Dia makan sate yang memang sedap gila dan bayar harga RM17. Tapi keesokan paginya, sebab rasa pelik, dia patah balik ke tempat tu. Fuh, alangkah terkejutnya dia bila tengok gerai tu cuma pondok usang dan duit RM17 yang dia bayar malam tadi terletak elok atas sebuah batu nisan kat tanah perkuburan sebelah tu. Gila kan? Dan benda ni bukan sekadar cerita kedai kopi tau. Stesen minyak Caltex Salo tu siap tarik perhatian YouTuber paranormal lagi. Seorang YouTuber nama Irwan Ahmad pergi explore kawasan tu dan dia mendakwa dia secara fizikal dapat rasa ada sesuatu tembus badannya. Sesuatu yang bukan manusia atau malaikat. Malah, seorang lagi penjelajah, Osasuke Haikaru, secara jelas dapat rakam bunyi siulan misteri yang tiba-tiba menyahut salamnya di tengah malam. Maknanya memang ada sesuatu kat sana yang sedang memerhati. Seterusnya, kita bergerak ke Jalan Gua Musang, Kuala Krai pula. Laluan ni memang cukup terkenal dengan kabus tebal dan keadaan yang sangat gelap lepas waktu maghrib. Berdasarkan perkongsian yang viral, ramai pemandu pernah berdepan satu bahaya pelik. Mereka terpaksa brek dan mengelak mengejut sebab tiba-tiba ada kemunculan seekor binatang gergasi berbulu hitam kat tengah jalan. Lebih seram lagi, ada kereta yang tiba-tiba dilanggar dari belakang dengan kuat. Tapi bila pemandu turun nak cek, jalan tu kosong, tak ada kenderaan lain dan kereta dorang langsung kat kemit. Selain jalan raya, infrastruktur macam jambatan pun ada misterinya tersendiri. Contohnya di jambatan Kampung Sungai Cengal yang dibina dekat dengan hutan tebal dan kubur. Penduduk situ memang sangat takut dengan entiti yang dipanggil hantu air. Untuk makluman, hantu air ni adalah makhluk atau roh yang duduk dalam sungai dan tasik dan memang terkenal dengan tabiat suka tarik mangsa ke dasar air. Ada satu tragedi menyayat hati berlaku kat sini bila seorang remaja perempuan ditarik ke dalam air. Padahal air sungai itu sangat cetek dan perlahan je arusnya. Dia hilang macam tu je dan mayatnya cuma dijumpai 4 hari kemudian lepas minta bantuan bomoh. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian kedua, sumpahan alam semula jadi. Kalau anda tengok Gunung Ring hari ni, ia nampak macam tempat riadah yang sangat cantik. Tapi sejarah tempat ni sebenarnya sangat gelap. Dulu, tapak gunung ni asalnya sebuah penempatan bernama Kampung Tala. Ceritanya, penduduk kampung ni buat acara melagakan kucing dan anjing tepat pada waktu Zuhur. Mereka bersorak-sakan dan abaikan solat. Tiba-tiba, sebab kekejaman dan kelalaian tu, satu ribut taufan gergasi melanda. Orang asli kat sempadan masa tu mendakwa mereka nampak sebuah gunung atau batu gergasi seolah-olah terbang di langit sebelum terus menghempap dan melenyapkan seluruh Kampung Tala tu dari peta dunia.
Kita beralih ke kawasan air pula. Ini adalah Pulau Tengkorak kat Tumpat, sebuah pulau yang bentuknya macam buaya. Jangan tertipu dengan airnya yang tenang tu. Pulau ni dapat nama Tengkorak sebab kononnya dulu ada ketua lanun kejam nama Tok Sang Anaya. Dia ni dah bunuh sekurang-kurangnya 1,000 orang dan campak semua mayat kat pulau ni. Sampai ke hari ini, orang percaya pulau tu ada penjaga. Malah, ada beberapa penduduk kampung tu sering dapat mimpi yang sama dan serentak. Mereka mimpi nampak sebuah peti harta karun hitam yang misteri kat pulau tu. Sebenarnya ada banyak lagi lokasi alam semula jadi dengan kisah seram mereka sendiri. Contohnya macam portal alam jin kat Jeram Pasu atau kelibat lelaki berjubah kat Gunung Stong. Tapi cuba anda bayangkan kes di kolam air panas Tok Bok ni. Pukul 5 pagi ada seorang pemuda bawa motor dekat kawasan kolam tu. Dia dengar bunyi air berkocak. Bila dia suluh lampu motor di arah kolam tu, dia nampak susuk tubuh seorang wanita berambut panjang tengah mandi membelakanginya. Tapi yang buat meremang, sebaik saja cahaya lampu tu suluh, wanita tu terus gaib depan mata dia. Pasal Gunung Stong tadi, ada satu tragedi yang diceritakan. Semuanya bermula bila sekumpulan pelajar nak turun gunung waktu maghrib, lebih kurang jam 7 petang. Mula-mula dorang tersesat dan asyik pusing kat tempat yang sama. Lepas tu, dorang jumpa sekumpulan lelaki berjubah putih yang tolong tunjuk jalan. Tapi bila pelajar tu pusing belaka nak ucap terima kasih, kumpulan jubah putih tu dah lesap. Kemuncaknya, bila diorang selamat sampai kat tapak perkhemahan, salah seorang pendaki perempuan ni tiba-tiba kerasukan jin dengan teruk. Rupa-rupanya, dia dah buat kesilapan besar pergi petik sekuntum bunga nadir kat puncak tu. Bunga tu bukan biasa-biasa, ia cuma mekar dan berbau setiap 7 tahun sekali. Benda-benda macam ni bukan setakat ilusi je, ia boleh beri kesan fizikal dan mental tau. Ada sekumpulan rakan pergi ke Jeram Pasu dan dorang lalui satu mimpi ngeri yang real. Mula-mula dorang jumpa kesan minyak pelik kat air terjun, lepas tu nampak kelibat perempuan tenung dari atas pokok. Bila dorang cuak dan nak drive lari dari situ, tiba-tiba dorang dengar bunyi siulan. Lepas tu suara perempuan mengilai dengan sangat kuat. Dan yang paling seram, kereta dorang tiba-tiba jadi berat gila dan bergerak tersangat perlahan. Seolah-olah penjaga situ tak izinkan dorang bawa balik air yang dorang ambil dari kawasan tu. Seterusnya, kita masuk ke bahagian ketiga, kisah seram institusi pendidikan. Ya, tempat belajar pun kadang-kadang tak terkecuali. Dekat beberapa sekolah menengah di Kelantan, pernah viral kes histeria beramai-ramai. Puluhan pelajar dan cikgu kena serentak tau. Semuanya dikaitkan dengan penunggu kawasan tu yang tengah marah. Lagi seram, kat asrama Politeknik Kelantan, benda macam sleep paralysis atau kena tindih ni dah jadi macam asam garam budak asrama. Pelajar selalu kongsi pengalaman ngeri nampak kelibat dalam tandas atau bilik. Malah, ada yang pernah ternampak dengan jelas makhluk gaib tengah rileks bertenggek atas bahu kawan dorang sendiri. Kes kat UiTM Machang ni pula, confirm buat anda susah nak tidur malam ni. Ada seorang pelajar skeptikal ni, dia gatal pergi main Spirit of the Coin malam Jumaat dengan kawan sebilik dia. Awalnya macam tak ada apa-apa, tapi tepat jam 4 pagi, dia terjaga. Dia nampak kawan dia tu tengah buang shilling tu keluar tingkap sambil menangis teresak-esak macam orang ketakutan teramat sangat. Kenapa? Sebab bila kawan dia tu terjaga tadi, dia buka flashlight handphone dan dia nampak sebijik satu lembaga hitam berbulu yang sangat besar. Lembaga tu tengah merenung tajam tepat ke arah dia dari celah bucu bilik yang gelap tu. Akhir sekali, bahagian keempat, adab dan pantang larang. Kalau anda rasa diri tu cukup berani dan masih nak pergi melawat spot-spot gelap ni, please dengar betul-betul. Ada beberapa peraturan survival yang memang orang sana tekankan. Pertama, jangan memandai nak pergi tempat sunyi itu seorang-seorang. Kedua, elakkan drive atau berada dalam hutan waktu senja atau maghrib. Ketiga, mulut tu kena jaga. Jangan buang sampah merata-rata sebab entiti ni pantang kalau tempat dia dikotorkan. Sentiasa hormati adat tempatan dan make sure bawa lampu suluh berserta gear yang lengkap supaya tak sesat. Patuh pada pantang larang ni adalah kunci utama untuk pastikan anda balik rumah dengan selamat tanpa ada benda yang ikut menumpang. Jadi, ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk hari ini. Kita dah tengok sisi lain Kelantan, dari kedai sate yang tiba-tiba gaib, entiti kat lebuh raya yang gelap, sehinggalah kisah gunung terbang dan air terjun yang ada tuan dia sendiri. Dengan semua pendedahan kisah-kisah ni, apa pandangan anda? Dan yang paling penting, antara semua lokasi menakutkan yang kita borak tadi, yang mana satu anda rasa anda cukup berani nak pergi melawat? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih banyak-banyak sebab join sesi penerangan kita hari ini. Sampai kita jumpa lagi di perkongsian seterusnya dan tolonglah sentiasa berhati-hati di jalan raya.